Zucchini goreng balado dengan grilled salmon ni memang combo sihat yang buat sis nak repeat setiap minggu. Jom sis tunjuk resipi yang simple tapi memang sedap. Mula-mula tumis bawang putih sampai naik bau. Lepas tu masukkan zucchini. Kalau nak lagi cantik dan meriah, tambah sekali kapsikum merah dan kuning. Warna dia terus nampak fresh dan menyelerakan. Lepas tu masukkan sedikit sambal terung balado. Tambah sikit air supaya kuah dia tak terlalu kering. Lepas tu perasakan dengan sedikit seasoning untuk seimbangkan rasa. Last sekali kalau suka, masukkan cherry tomato dan gaul rata. Masak sekejap je, jangan overcook supaya sayur masih rangup dan manis. Dah siap, bolehlah hidang dengan protein pilihan masing-masing. Sis memang favourite makan dengan grilled salmon. Memang lengkap. Ada protein, ada sayur dan yang penting rasa dia padu. Kalau tengah jaga makan atau nak diet, menu macam ni memang terbaik. Makan macam ni pun dah cukup kenyang dan puas hati. Tak rasa macam tengah diet pun. Apa tunggu lagi? Korang pergi gerak cepat sambal terung balado ni sementara tengah ada promo. Memang penyelamat bila nak masak menu express dan paling best, senang bawa travel atau camping. Buka je pack terus boleh masak macam-macam.